Hai korang. Hari ni aku nak tunjuk tau kebun yang aku bina dalam masa 3 hari. 3 hari pula. 3 minggu tau. Nampak tak? Ni kita orang tanam. Ada tanam petola. Dah meninggi dah tau. Kita orang tanam cabai, kacang panjang. Ada timun. Ada terung. Sawi. Ada anggur. Ada bendi. Ada kobis. Lepas tu kat sana tu ada ubi keledek. Ada ubi sayur. Lepas tu aku pun semai macam-macam lagi tau. Nampak tak? Ni ubi kentang. Ubi kentang dan dekat sini ada pokok kacang hijau anak aku. Alah, dah nak rosak dah. Mungkin dia dah ni kan. First time aku tengok anak kacang hijau tau. Kacang hijau. Ni dia pokok kacang hijau. Nampak tak? Hai, Syomel. Ni kacang hijau ni anak aku ada kerja kat sekolah. Yang toge-toge tu pasal aku tanam, aku semai dan dia keluar hasil. Nanti aku nak try tanam banyak-banyak. Okey. Jom, ni aku bawa lagi kat tempat lain. Kat sini ada pokok. Itu keladi lambuk tau. Keladi tu sangat sedap. Tak gatal. Boleh makan mentah. Lepas tu tanam kat sini macam-macam ada. Ada pokok ulam-ulam. Macam-macam jenis ulam. Ulam som. Ulam ginseng. Ulam pucuk Jawa. Tu ada macam-macam. Korang tengok. Korang boleh tengok sendiri ya. Okey. Nampak. Ini tak disusun lagi. Okey, ni. Yang ini mak aku baru tanam pokok anggur. Kita tengok pokok anggur macam mana. Lepas tu jom aku bawa korang pergi dekat sini. Sini ada macam-macam jenis pokok. Tapi aku pun dah lupa pokok apa yang aku semai. Nanti tunggu besar je lah ya. Yang ni pokok timun yang aku tahu. Itu ada pokok daun sup, pokok ketumbar. Ni ada kangkung. Kangkung ni lambat mungkin sebab bawah pokok. Jadi ini pokok labu. Ini pokok lambuk. Kalau di lambuk dia banyak tau. Ini pokok sawi yang aku dah tanam dan aku bawa kat rumah mak aku. Yang tu ada pokok tembikai. Macam-macam jenis tembikai. Ada pokok bayam. Ini pun bibit yang aku tak tahu. Pokok kacang panjang. Ini ada pokok bawang merah. Ni aku nak ambil ubi dia tau. Biarkan dia. So ada pokok kacang panjang. Pokok kacang panjang ni pun bantut tau. Jadi dia ada keluar satu je. Ini pun dah boleh makan ni. Lepas tu ada yang pokok cili. Ni cili tunjuk langit rasanya. So ada pokok apa orang panggil? Pokok terung. Ni pokok terung baby. Banyak sangat buah dia jadi. Dia ada dalam 4 pokok. Ni ada pokok tomato. Tomato ni dia dah berbunga tau. Banyak sangat ni pokok cabai-cabai. Ni mak aku. Dia tengah melakukan untuk buat. Mak aku memang gelepar sikit. Dia kalau dia nak buat juga. Kalau nak buat tempat batas baru. Nanti aku update Okey.